Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Cik Sazwana, mungkin Cik Sazwana boleh perkenalkan diri serba sedikit untuk kita lebih tahulah latar belakang Cik Sazwana sekarang ni. Tadi kata di Johor kan. Mungkin boleh explain sikit lah. Dan juga apa expectation Cik Sazwana untuk sesi pada malam ini. Silakan Cik Sazwana. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syazwana. Saya daripada Keluang Johor. Expectation saya untuk sesi kali ini adalah untuk dapatkan apa ni, info ataupun juga dengan pengalaman untuk memperoleh seperti yang Cik Syukur cakap apa side income macam tu. Betul. Jadinya saya harap malam ni berpotensi lah untuk saya faham dan apa buat semula seperti yang akan dibincangkan. Okey, baik. Cik Sazwana sekarang ni umur berapa? Saya masuk tahun ni dah 26. Tahun ni 26, maksudnya tak, bila lahir? Maksud saya kalau ikut tahun 26, kalau saya lahir bulan 9, jadi masih 25 ke arah 26 lah macam tu. Okey, lahir kosong-kosong eh? Betul. Okey, baik. So, Cik Syazwana, lepas ni akan ada satu promosi khas untuk Cik Syazwana, iaitu kita ada program anak muda umur 18 hingga tahun 25 tahun. Okey? 18 hingga 25 tahun untuk grade promosi. Kalau terlepas, sebab Cik Syazwana lagi beberapa bulan untuk jadi 26. Betul. So, kalau terlepas promosi ni, within this 3 month, Cik Sazwana nanti kena upgrade yang lebih mahal lah. Nanti saya akan sharekan. Okay, Cik Sazwana? Okey. Okay. Okey, baik, Okay, bagus. thank you so much. Okay, silakan. Cik Kalisha, boleh buka kamera sama dengan Cik Afiq Ismail. Okay, boleh buka kamera sebabnya sesi pada malam ni dia hanya santai saja dan on camera lah. Uh, Usually kita memang akan minta untuk on camera lah seperti mana syarat saya sebelum ni. Okay, silakan Cik Kalisha, perkenalkan diri. Cik Kalisha ada ke? Hello, Hello? ke slow? Suara Cik Kalisha macam tak dengar. Okay, sekejap Sebab saya pakai laptop, so macam Okey, okey, dengar, dengar. Okey, dah okey dah. Boleh on camera ke? ya. Okay, okay, Okey, silakan Cik Kalisha. okay. So nak kenalkan diri. Betul. Nah, mungkin nama, umur, tempat tinggal, sekarang buat apa? Okay, so nama Kalisha, umur 19 tahun. Lepas tu saya tinggal dekat Kulai Johor. So sekarang untuk masuk degree, sama saya bekerja lah. Okey, Cik Kalisha dah tahu ke Terima degree kat kasih. mana? Bulan 8 nanti baru tahu. Okey, baik. Tahniah Cik Kalisha. Anak muda, uh, sama juga. Apa harapan Cik Kalisha join kita punya sesi pada malam ni? Untuk tahu perkembangan untuk dapatkan income dan untuk apa ni tahu lebih dalam lah pasal public good. Okey, baik. Thank you so much Cik Kalisha. Tahniah dan syabas nampaknya Cik Syazwana, Cik Kalisha nanti kalau ada event kan, dah sama-sama berminat nak jadi upgrade, boleh turun sama-sama kat KL. Seorang kat Keluang, seorang kat Kulai, jumpa dekat TBS insya-Allah. Okey. Cik Afiq Ismail. Terima kasih Cik Kalisha. Cik Afiq Ismail boleh on camera, mungkin boleh perkenalkan diri silakan. Cik Afiq Ismail ada dalam talian?
Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Muhammad Afiq Ismail. Berasal daripada Pahang. Oh, okey, faham. Berumur 26 tahun. Sekarang bekerja, status berkahwin. Uh, itulah sikit Okey, sebanyak. okey, Cik Afiq 26 tu lahir kosong kosong ke? Iya, Lahir bila tu? Bulan berapa bulan? 13 hari bulan 3. 13 bulan 3. Okey, okey, okey. Baik. Nanti saya akan ceritakanlah. Okey. Jadi Cik Afiq, apa harapan Cik Afiq untuk malam ni? Mungkin ada expectation apa-apa ke yang Puan Arifah dah share kan? Saya ada lihatlah dekat status tu ada apa ni beritahu tentang income tambahan macam tu lah. So saya Hmm. ada berasa nak tak tahu lebih dalam pasal apa yang dibincangkan, macam tu lah. Okey, insyaAllah, insyaAllah. Okey. Jadi terima kasih Cik Afiq, Cik Kalisha dan juga Cik Suzana. Jadi untuk malam ni insyaAllah spendkan sedikit masa untuk dengarkan sama-sama, iaitu sekitar 15 ke 20 minit sahaja. Okey, saya akan sharekan. Dan di penghujung nanti akan ada satu video yang saya akan playkan untuk tuan-tuan dan perempuan lah. Kemudian ada sebarang persoalan nak tanya, just tanya saja. Tak ada masalah, okey? Jadi jom sama-sama kita tengok sharing dan juga slide ni lah. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-puan, alang-alang kita simpan emas, kita dah rasai kelebihan emas, why not kita capai kebebasan keuangan bersama dengan Public Gold. Jadi tuan-puan, saya perkenalkan, saya Syukri Haya dan saya buat bisnes ni bersama dengan isteri saya, Cikgu Ayu Syafiqah lah. Kami dua-dua adalah dealer Public Gold dan saya dah buat full time Public Gold. Okay? Dan isteri saya adalah seorang cikgu yang cikgu lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah siapa saya lah. Saya juga berasal daripada Johor juga. Okey, saya berasal dari Kota Tinggi Johor dan saya merupakan graduan master. Tahun lepas habis saja bulan 10, saya terus grad dan kini full time public good, alhamdulillah. Dan saya telah bermula menjadi dealer public good daripada tahun 2019 dan kini merupakan status double star founder master dealer dengan bimbingan 2,000 orang pimpa emas dan empire 8,000 orang. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti mana tuan-puan dapat lihat di sebelah kanan ini, ada gambar yang tak keluar. Gambar di sebelah kanan ni tuan-puan adalah saya lah. Saya juga sama seperti tuan-puan. Saya merupakan seorang student, saya nak cari part time income, okey. Dan yang gambar yang ni tuan-puan, saya berada di Jabatan Pertanian. Kemudian saya juga ada buat bisnes dan sebagainya. Dan ketika dulu juga saya merupakan speaker untuk seminar-seminar yang dijalankan lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ni apakah peluang yang Publigo sediakan? Iaitu Publigo menyediakan dua peluang kepada kita. Yang pertama adalah peluang sebagai penyimpan emas dan yang kedua adalah peluang sebagai membuat bisnes emas, iaitu sebagai dealer Publigo. Alright. So yang pertama sekali adalah peluang sebagai penyimpan emas. Contohnya, okey, tengok-tengok kat sini, kita ada harga beli kita 92,000, manakala harga jual kita adalah 146,000. Bermaksud keuntungan yang tuan-tuan dan puan buat adalah 146,000 tolakkan dengan 92,000. Bermaksud dalam tempoh setahun, tuan-puan sudah pun merasai kenaikan RM53,000, iaitu harga emas naik sebanyak 57%. Jadi ini adalah peluang yang pertama yang diberikan oleh Public Gold sebagai penyimpan emas. Namun pada malam ini kita nak bercerita tentang cara yang kedua, iaitu bagaimana cara kita nak untung dengan bisnes emas, iaitu kita nak dapatkan extra income dengan emas. Okey? Iaitu tuan-tuan dan puan, ini adalah sebagai contoh, iaitu dalam Public Gold kita menggunakan istilah royalty. Okey, bermaksud royalty ni adalah kita akan dapat income sebab kita buat sekali sahaja. Contoh, kalau penulis buku pada hari ini, dia buat buku sekali sahaja. Dan selagi mana buku itu terjual, penulis buku itu akan dapat royalty. Sama juga macam Publigo pada hari ini, sekali dia dah simpan emas dengan Publigo, dia simpan, menabung, sebab daripada ilmu yang kita ajarkan, kita akan dapat royalty untuk seumur hidup. Contoh, ada penyimpan emas yang simpan 100 gram bernilai 62,000. Jadi, 62,000 darabkan dengan 2% royalty, kita akan dapat sekitar RM1,200, iaitu royalty belian 2%. Sebagai dealer Public Gold, kita akan terima royalty sehingga 1 ke 2%. Semakin ramai penyimpan emas di bawah bimbingan kita, semakin besar royalty yang kita akan dapat. Tuan-tuan dan puan, saya yakin tuan-puan mungkin Cik Afiq pernah buat bisnes tak sebelum ni?
Untuk saya sebelum ni ada juga tapi tak adalah hardcore sangat macam tu. Okey. So, Encik Afiq biasa keuntungan tu mestilah puluh-puluh besar-besar, betul tak? Boleh lah. Ha. Sikit-sikit lah. Okey. Jadi biasanya kalau mereka yang dah ada pengalaman bekerja ataupun pengalaman bisnes, 1 ke 2% ni adalah nilai yang sedikit. Kerana contoh ada bisnes yang lain menawarkan 10 ke 20% royalty. Tetapi di Public Gold, royalty ni kita hanya perlu bimbing orang dan kita ajar sekali saja. Contoh macam Cik Syazwana pada hari ini. Cik Syazwana pertama berjumpa saya di dalam online. Kemudian saya bimbing, saya guide Cik Syazwana sampai dia berjaya menyimpan, sampai dia berjaya keluarkan emas fizikal. Saya hanya ajar sekali saja. Dan hari-hari yang akan datang, Cik Syazwana dah tahu dah nak buat sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan kita ajar sekali dan kita akan dapat royalty sampai kita mati. Okey, dan ini adalah cara kita untung dengan bisnes, iaitu royalty daripada penyimpan emas. Ini adalah yang saya cerita tadi telah. Okey, jadi contoh kiraan 60,000 darabkan 2%, dapatlah extra income RM1,200. Lagi banyak penyimpan emas di bawah bimbingan kita menyimpan emas, maka lagi banyak royalty yang kita akan dapat. Alright. Dan bagaimana cara untuk kita jadi dealer emas Public Gold adalah mudah saja tuan-puan. Okey, dan ini adalah matlamat. Maksudnya hari ni Cik Afiq, Cik Syazwana dengan Cik Kalisha kan mesti boleh capai RM5,000 pendapatan pasif. Okey. Macam saya share kan, ada saya sampaikan, nak tak extra 500 ke 1,000 kan? Tapi sebenarnya di Public Gold, minimum benchmark kita adalah kita boleh capai 5,000 pendapatan pasif. Bermaksud apa? Bermaksud contoh, hari ni Cik Kalisha bantu 1,000 orang untuk beli 1 gram. Ini adalah pengiraan dulu. Pengiraan dulu adalah RM250. Sekarang kan dah 500 lebih kan? Dan sekarang RM250,000 darabkan dengan 2% insentif bermaksud Kalisha akan dapat RM5,000 pendapatan pasif. Kalisha, ini kalau 1 gram harga 250. Kalau harga dia 500 Kalisha, berapa pendapatan pasif dia kalau darab 2? 10,000. Yes, betul. Maka Kalisha akan dapat RM10,000 pendapatan pasif. Tugas Kalisha mudah aja, iaitu bantu kukuhkan masyarakat, kukuhkan keuangan dengan tabungan emas. Okey, kita adalah sebagai, okey, bila sekarang ni Kalisha, Cik Amir, Karisha, kemudian Cik Syazwana, kan? Semuanya adalah sebagai penyimpan emas. Cik Afiq, okey? Penyimpan emas. Bila mana penyimpan emas upgrade kepada dealer, ini adalah tugas dia. Bantu masyarakat kukuhkan kewangan dengan tabungan emas. Kita tak suruh orang shopping, kita tak suruh orang berbelanja, kita tak suruh orang beli ubat, kita just nak mereka menyimpan, menabung, menyimpan dan menabung. Okey? Kemudian Tuan Puan, ini adalah statement saya. Income pertama saya. Saya nak tanyalah kepada Syazwana, best tak dapat extra RM54? Best walaupun amount tu nampak seperti sedikit tapi masih masuklah kepada kita. Memang best. Okey. Okey, ini adalah RM54. Okey, RM54 pun dah rasa best sebenarnya sebab bayangkan hari ni saya tak perlu nak jumpa orang, saya tak perlu nak hantar stok, saya tak perlu pun nak buka kedai, tak perlu, tak perlu. Semua Public Gold uruskan. Okey, saya nak tanya kepada Cik Afiq. Cik Afiq best tak dapat income RM3,000? Oh, dah dapat tu Alhamdulillah lah. Syukur. Okey, dapat syukur Cik Afiq okey. Jadi ini sebenarnya Cik Afiq, Cik Syazwana dan Cik Karisha boleh dapat sama macam ni ataupun lebih lagi. Sebab apa? Sebab nanti saya sharekan. Okey. Kalau Cik Afiq rasa best, saya nak tanya Cik Kalisha. Cik Kalisha, kalau Kalisha dapat income 9,900, best tak? Of course lah, best. Cik Syazwana, best tak? Best boleh cover apa life saya macam tu untuk Okey. beberapa Kalau Cik Syazwana dapat income konsisten 9,000 setiap bulan, Cik Syazwana nak buat Public Gold full time ke ataupun nak bekerja lagi? InsyaAllah
public go full time. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya Cik Syazwana, Cik Afiq dan Cik Kalisha itu adalah sebenarnya target mentor kita. Nanti saya cakap siapa mentor kita. Okey. Sebab apa? Sebab hari ini kita bekerja, mungkin Cik Kalisha belum ada pengalaman lagi lah sebab masih lagi anak muda kan. Kita bekerja, kita sedang membina empire bos kita. Tetapi dalam bisnes public goal, kita membina kerjaya dan masa depan kita. Okey. Dan sebenarnya, tengok saya buat daripada tahun 2019 sampai tahun 2025 mengambil masa 6 tahun. Okey. Sebenarnya, hari ni tak perlu mengambil masa selama 6 tahun pun nak dapat RM9,000. Tak perlu. Saya sharekan. Ini adalah testimoni tim kita sendiri, iaitu di mana ini dapat RM1,600. Ini pula dapat income RM9,000. Yang belah kanan, guru dan accountant dapat income 4 angka. Kemudian, kita ada lagi. Ni, income 4 angka. RM1,500, RM1,900, RM2,000, RM4,000, RM6,000, RM9,000. Kita ada pula income RM10,000, RM35,000, RM26,000. Syazwana, ini baru betul Syazwana. Syazwana dapat income RM35,000. Agak-agak best tak Syazwana? Rasa seperti higher ups bekerja. Okey, sebenarnya ini sangat boleh tau. Kalisha boleh capai, Syazwana boleh capai, Cik Afiq pun boleh capai sebenarnya. Sebab apa? Sebab jika mereka boleh, kita pun boleh. Ini event terbaru kita, yang baru jalan pada minggu lepas. Setiap seorang yang hadir ni, mereka yang hadir minima syarat yang kita tetapkan adalah income RM5,000 sebulan. Minima RM5,000 sebulan. Termasuk dengan kita punya moderator tadi, Puan Arifah Bazilah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka boleh, kita mesti boleh. Sebab mereka semua ada dua kaki. Cik Afiq ada dua kaki sama. Cik Syazwana ada dua tangan. Mereka semua ada dua tangan. Okey. Kemudian, hari ini ada 4 ultimate reward yang di mana public tawarkan kepada kita. Mungkin ada salah satunya yang menarik minat kita lah. Yang pertama, financial freedom. Bermaksud tak bekerja pun ada duit, iaitu pendapatan. Iaitu pendapatan pasif melebihi kos sara hidup. Contoh saya nak tanya Cik Kalisha lah. Cik Kalisha paling muda kat sini kan. Cik Kalisha sebulan berapa keperluan Cik Kalisha untuk hidup? Cik Kalisha. Apa ni? Keperluan macam barang-barang ke? Bolehlah barang-barang. Sekarang duduk dengan parent ke? Betul. Okey. Mungkin tak nampak sangat. Sekejap, saya tanya Cik Syazwana duduk dengan parent ke ataupun sewa? Saya menyewa. Okey. Cik Syazwana berapa gaji Cik Syazwana tu mestilah ada saving sikit kan? Jadi Cik Syazwana berapa Betul. keperluan untuk hidup tu berapa ribu? Lebih kurang, lebih sikit daripada 50% saya punya gaji. Okey, contohlah untuk bagi Kalisha faham, contoh gaji Cik Syazwana adalah 3,000 contoh. Cik Syazwana perlukan duit sekitar 1,500 ke 2,000 untuk dia hidup. Bermaksud macam itulah, okey Cik Kalisha. Jadi, sekarang ni kalaulah bisnes Publigo ni boleh memberikan RM4,000, bermaksud Cik Syazwana secara unofficial dah bergelar sebagai financial freedom. Tak bekerja pun dah ada duit daripada public goal. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua adalah time freedom. Bermaksud kita sendiri yang kawal masa kita. Sekarang ni Cik Kalisha, Cik Syazwana, Cik Afiq perlu bekerja mengikut bos. Kena punch card pukul 8, kena punch card pukul 9 sebab ikut bos. Tapi once kita buat bisnes kita betul-betul dan kita ada income kita sendiri, kita boleh tentukan masa kita. Contoh macam saya hari ni, Alhamdulillah, saya dah full time dengan Public Goal. Saya boleh tentukan. Saya nak set meeting malam ni, saya nak pergi mana esok pagi, saya nak pergi jogging ke mana ke, boleh pada waktu weekdays. Itu yang dimaksudkan dengan time freedom. Dan ini adalah contoh leaders kita yang pergi umrah waktu orang sedang bekerja. Bawa satu family. Ni leader kita tuan-tuan. Tuan Muda Azim. Kita juga ada Cik Oda Soleha. Kita ada Tuan Azam Amiri. Dan belah kanan ni kita ada Tuan Mentor. Jadi mereka semua dah capai time freedom. Mereka pergi umrah waktu orang sedang bekerja. Bukan cuti sekolah Waktu orang sedang bekerja. Ini kita nak ni. Kita nakkan satu masa yang kosong, lengang airport tu tuan-puan. Macam tu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai time freedom. Yang ketiga, Publigo menawarkan perjalanan VVIP
tahunan, iaitu travel seluruh dunia ditaja sepenuhnya tanpa keluarkan satu sen. Cik Afiq, saya nak tanya Cik Afiq pernah naik kapal terbang tak Cik Afiq? Pernah. Pernah pergi luar negara? Ma, baru je balik bulan lepas. Masya Allah. Daripada Vietnam, Alhamdulillah. Alhamdulillah Cik Afiq. Pergi Vietnam tu seronok tak? Seronok. Saya nak tanya Cik Afiq seronok tak kalau pergi luar negara ditaja sepenuhnya Cik Afiq dan isteri, seronok tak? Lagi seronok tu. Jadi sebenarnya Cik Afiq boleh capai, Cik Syazwana boleh capai, Cik Kalisha pun boleh capai sebenarnya walaupun pada usia muda. Sebab apa? Sebab Public Gold menaja seorang tu 30,000, tak perlu fikir tentang beli tiket tinggal kat mana, tak payah. Sebab Public Gold akan bawa untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ini adalah saya bersama isteri saya. Tahun lepas kami berjaya capai unlock reward. Mini trip daripada Public Gold. Kita pergi ke Indonesia, iaitu Public Gold taja seorang sekitar RM5,000. Hotel 5 bintang, makanan semua 5 bintang tuan-tuan dan puan sekalian. Ketika kami pergi ni tuan-tuan, kau tengok gambar kat bawah ni, kami pergi sekitar 12-13 orang. Tapi tahun ini Alhamdulillah Puan Arifah bersama dengan kawan-kawannya pergi bersama dengan 473 orang tuan-puan. Nampak. Puan Arifah pun tak perlu nak beli apa-apa, hanya perlu buat pasport saja. Cik Kalisha dah pernah pergi luar negara belum? Cik Kalisha pernah pergi luar negara? Pernah, tapi naik flight, tak naik flight lah. Pergi Singapura lah ni. Singapura dengan Thailand. Jadi Cik Kalisha, kalau pergi sana naik kereta sendiri, kali ni pergi luar negara Public Go saja insya-Allah. Okey. Dan alhamdulillah saya bersama dengan isteri telah berjaya unlock satu tiket untuk naik Budapest pula. Naik river cruise di negara Budapest, Hungary tuan-puan. Saya tak pernah dengar negara ni tuan-puan, sehinggalah Public Go menawarkan trip ni tuan-puan. Dan satu trip ini tuan-puan, Public Go taja RM35,000 untuk seorang. Dan mereka yang pergi ni adalah mereka seramai 507 orang. Tuan-tuan dan perempuan, kalau saya ambil masa sekitar 7 tahun untuk capai macam ini tuan-puan, Cik Kalisha, Syazwana, Afiq, tak payah nak tunggu masa 7 tahun, buat dalam tempoh 2 tahun saja. Sekarang, Cik Syazwana, sekarang dah habis belajar kan? Sekarang belajar dulu berapa tahun Cik Syazwana? Lebih kurang 3-4 tahun macam tu. Syazwana bekerja 4 tahun untuk dapat income 3,000. Dalam bisnes Public Gold, kita hanya perlu belajar seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, 2 tahun dah capai income 5,000 sebulan. Nanti saya sharekan. Apa lagi tim yang kita sediakan. Dan yang keempat, pendapatan yang diwarisi. Bermaksud, kalau kita meninggal, pendapatan kita akan diwariskan oleh waris. Dan pendapatan ini disebabkan oleh independent customer dan juga growing dealer. Dan ini adalah sahabat kami, iaitu nama dia Tuan Muda Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan, Tuan Muda Abdul Rahman ni, ketika mana beliau hidup, beliau tak pernah langsung rasa income 10,000. Purata income beliau adalah sekitar 5-6 ribu saja. Tapi once beliau meninggal pada 2 tahun yang lalu, tahun lepas income beliau mencecah RM16,900. Kalisha, best tak dapat income 16,000 Cik Kalisha? Best. Income ini boleh jadi milik Kalisha, boleh jadi milik Syazwana, boleh jadi milik Cik Afiq. Tak ada masalah. Dan sebab dalam bisnes Public Gold, kita bukannya ikut seniority. Kita bukannya ikut hierarki. Tak ada tuan-tuan. Dalam bisnes Public Gold, kita buat lebih, kita dapat lebih. Itu saja. Saya buat 7 tahun tuan-puan, saya baru dapat income 9,000. Ada dealer-dealer saya tuan-puan, buat tak sampai 12 bulan, income dah 10,000. Okey. Jadi, dalam bisnes tak ada seniority. Dan tugas kita mudah. Tugas kita sebagai dealer Public Gold adalah disiplin belajar. Disiplin belajar ni apa tuan-tuan? Belajar seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Cukup ini saja tuan-tuan. Fokus 2 tahun.
seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Cukup 2 tahun saja. Okey, sampaikan ilmu secara online ataupun offline, servis pelanggan dan penyimpan emas. Macam mana pada kebanyakan hari tuan-puan, saya yakin Puan Arifah akan bantu Cik Afiq. Cik Afiq nak simpan apa, Cik Afiq nak jual macam mana, Puan Arifah akan bantu. Akan share harga, share semua, SOP dan sebagainya. Syazwana dan juga Kalisha pun sama juga. Dapat info, dapat maklumat kan. You will do the same thing untuk penyimpan emas kita. Sebab apa? Sebab bila mana kita dah menyimpan emas, kita dah rasai emas, why not kita sharekan kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Dan apa yang tim sediakan tuan-puan, yang pertama adalah ilmu, sama ada online ataupun offline. Ini training kita tuan-puan, training kita sebulan sekali. Training kita yang kedua seminggu sekali. Dan kita juga ada event-event fizikal yang akan datang sebagai tuition, sebagai tambahan. Ini mentor kita tuan-puan Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau sekarang dah ada 1.3 juta penyimpan emas tuan-tuan dan puan sekalian. Masya Allah. Dan kita berada di bawah mentorship beliau pada hari ini. Dan yang kedua tuan-puan, hari ini tuan-puan, tim dah sediakan toolset. Tak payah lagi nak fikir nak buat website, tak payah fikir lagi nak buat Facebook, tak payah. Semua tim dah provide. Tinggal kita saja plug and play dan buat saja mengikut sistem dan acuan kita. Okey? Kemudian tuan-puan, dari segi stok pula, contohlah nanti Syazwana, Afiq dan Kalisha kan dah dapat jadi dealer. Orang tanya, Kalisha, saya nak beli emas ni, hantar kat saya. Tak payah Kalisha. Kalisha hanya tunjukkan SOP, tunjukkan jalan, biar Publigo yang buat proses penghantaran emas. Dan tahu tak, sebenarnya dalam Publigo ramai dealer wanita. Okay. Jadi sebab tu Cik Afiq pada hari ni, Cik Afiq, kita kena sama-sama buat bisnes ni Cik Afiq. Sebab dalam public goal kurang lelaki ni. Okay. Boleh. InsyaAllah. Alright. Jadi sebab dalam public goal, kenapa ramai perempuan? Kenapa ramai wanita? Pertama, suri rumah boleh buat. Sebab apa? Sebab tak perlu keluar rumah, tak perlu pegang stok, tak perlu bayar staff, tak perlu nak sewa kedai. Semuanya online tuan-tuan dan puan. Macam tu. Okey. Dan yang ketiga adalah support team. Kita daripada 100,000 orang, kini kita dah ada 250,000 orang. Dan yang paling mahal adalah mentorship. Iaitu kita ada ni tuan-puan, Tuan Muda Azam Amiri. Di bawah empire beliau dah ada 100,000 orang. Dan beliau telah berjaya lahirkan lebih daripada 18 keluarga yang ada income RM5,000. Ini adalah upline saya, Tuan Muda Azim Alif. Bermaksud Cik Afiq sekarang ni, ini adalah moyang Cik Afiq. Okay. Syazwana dan juga Kalisha, ini adalah ni atuk. Dia ada apa? Ikut keturunan lah. Macam tu. Okay. Sebab Cik Afiq, Puan Arifah, saya. Dia macam tu. Ada turutan dia ke atas. Macam tu. Okay. Dan Tuan Azim ni tuan-puan, pertama, beliau adalah seorang jutawan. Ini jutawan, ini isteri beliau juta wanita, tuan mentor jutawan, ini jutawan. Tuan-tuan dan puan-puan, gambar ini saja merangkumi separuh daripada sales dalam public good. Okey, dan sebelah kanan adalah saya dan juga isteri saya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah cara kita nak jadi dealer public gold. Saya rasa macam tak nampak gambar Okey, sekejap Okey. Jadi ini adalah kejap. Alright. So ini adalah cara kita nak jadi dealer. Yang pertama, tuan-puan mestilah join training PLT dan juga NDO. PLT dan NDO ni dia package PLT dan NDO ni dia adalah package. Jadi tuan-puan, training PLT dan NDO ni adalah training yang wajib. Training bulanan. Memang wajib tuan-puan. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita sebagai dealer, kita tak tahu, kita kena belajar. Okey. Dan yang kedua adalah grab promosi emas. Yang pertama kita ada 30 gram. Dan yang kedua kita ada 50 gram. 55 gram. Macam tu. Okey. Tetapi hari ini Kalisha dan juga Syazwana. Sebab Kalisha dan Syazwana adalah anak muda, boleh grab promosi ini. Sekejap Boleh grab promosi ini, iaitu nama dia adalah Millionaire by 30. Iaitu program untuk anak muda khusus umur 18 hingga 25 tahun. Tapi satu je syarat dia. Kena datang event fizikal. Sebab program ini adalah program fizikal yang berada di Kuala Lumpur. Okey. Perlu datang pada 25 Julai
hari Sabtu. Okey, 25 Julai hari Sabtu dengan bayaran RM30 dan juga standby duit lah dekat akaun bank, iaitu promosi dia adalah Kalisha dan Syazwana boleh upgrade dealer menjadi dua nombor dealer, 2,500 masuk gap ataupun priority dealer 5,000 masuk gap. Ini untuk Kalisha. Untuk Syazwana, sebab Syazwana dah bekerja, 5,000 gap untuk normal dealer ataupun priority dealer RM10,000 termasuk dengan wildcard. Wildcard ni dah naik harga RM500 lah. Wildcard ni ada nama kita dan juga emas 0.5 gram. Kalau untuk Cik Afiq kena ambil yang ini Cik Afiq. Promosi 30 gram ataupun 50 gram. Jangan risau tuan-puan, emas ni milik anda. Anda tak perlu nak jual ke orang lain tau. Emas ni milik anda, anda simpan seorang-seorang. Okey? Dan tuan-puan, saya bukan pakar, Puan Arifah pun bukan pakar, malah saya juga bukan orang pandai. Tapi saya belajar bersama mereka yang dah proven berjaya di Public Gold, iaitu di mana? Di PLT dan juga NDO. Okey tuan-puan, ada pepatah Afrika kata, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. But if you want to fast and far, walk with 5G Associate. Nama tim kita adalah 5G Associate. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengakhiri session saya nak sharekan satu video. Moga-moga video ini memberi inspirasi untuk anda dan juga memberikan anda semua semangat untuk menjalani bisnes public insya-Allah. Okey. Jadi dengarkan bersama. Sebagai doktor, pekerjaan kita menuntut pengorbanan sampai terlepas sangat-sangat berharga. Inilah inisiatif saya membina kebebasan masa bersama keluarga tersayang. Bukan semua side income sesuai dengan tugas dan jiwa seorang guru. Dalam PLT, saya jumpa bisnes bersistem yang mudah dijalankan di mana-mana pada bila-bila masa. Tanggungjawab besar, komitmen tak habis-habis, sampai nak me time pun susah. Apatah lagi travel. Training PLT buka jalan untuk saya travel keliling dunia macam VIP setiap tahun. Bersara bukan bermakna harus ketinggalan dengan teknologi baru. Saya bangga dan mahir menggunakan ilmu marketing dan teknologi terkini. Untuk dapat active income memang mudah untuk usahawan, tapi passive income itu yang mencabar. Dengan bisnes ni, saya dapat passive income 5 angka sebulan dengan sangat mudah dan pantas. Suri rumah pun ada impian tinggi dan nak lihat momen anak membesar depan mata sendiri. Dengan training PLT, semuanya boleh belajar dari rumah sahaja. Dulu, ingatkan satu-satunya cara nak dapatkan income kena pergi kerja lepas tamat belajar. Rupanya, anak muda pun boleh bersara seawal usia 20-an, semuanya bermula di PLT. Tak kisah apa pun latar belakang anda, kalau ada keinginan yang kuat untuk belajar dan berusaha, anda pun boleh berjaya capai passive income 5 ke 10 ribu sebulan dalam masa 24 bulan bersama Public Gold. Jika mereka boleh, anda pasti boleh. Sertai PLT sekarang dan cipta kejayaan anda. Okay, baik. Jadi itu dia sharing saya sekitar 20 minit. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya persilakan Puan Arifah, dan kalau tuan-tuan dan puan semua ada soalan, dipersilakan Puan Arifah. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Syukri atas perkongsian kita pada malam ni. Okey, sebelum tutup, saya tanya untuk Cik Syazwana, berminat tak? Berminat nak update dealer? InsyaAllah kalau berkesempatan saya berminat. Okey, insyaAllah. Okey. Nanti boleh ikuti Cik Syukri rapat-rapat. Okey, untuk Cik Kalisha, macam mana? Okey ke? Nak upgrade ke dari dealer? InsyaAllah boleh. Okey, insyaAllah boleh. Okey, Cik Afiq, macam mana? Alhamdulillah dah dapat penerangan yang jelas lah daripada sesi ni. So one day insyaAllah, sebabnya dia ada certain amount tu. So kita perlukan jugalah benda-benda macam tu. Knowledge yang first ni saya nampak ni pun dah pendedahan yang bagus lah. Supaya saya faham apa yang nak ke depan ni kan. Macam tu.
Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk Cik Afiq, sebenarnya saya nak tambah sikit daripada Cik Syukri. Untuk hujung bulan, kebiasaannya kita akan ada promo 10,000 untuk pembelian di Gap untuk kita upgrade dealer. In case, contoh kalau Cik Syazwana tak sempat Grab masa MP30 nanti, kumpul dana untuk nanti. Contoh sama juga dengan Cik Afiq. Cik Kalisha lama lagi. Ada modal boleh terus Grab sekarang. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita close sesi pada malam ni? Maksudnya macam mana tu, ada hujung bulan promo? Hujung bulan, setiap hujung bulan akan ada promo je lepas 25 hari bulan. Kebiasaannya dia ada promo RM10,000 untuk beli emas dalam akaun emas Gap untuk kita upgrade jadi dealer. Nanti saya akan sebelum baliklah dekat Cik Afiq. Faham. Kalau tanya yang pasal 10,000 kan, contoh apa ni, kita nak jadi dealer, kita join, so kita akan bayar 10,000 untuk dapat beli emas Gap 10,000 untuk emas Gap. Betul. Dan 10,000 tu kita perlu staykan kekal dalam tu ke, ataupun kita boleh je apa tu? Nak keluarkan? Ada nak keluarkan ke? Okey. Jadinya contoh Cik Afiq, sebenarnya macam ni Cik Afiq. Syarat dia adalah perlu top up Gap, ataupun kalau nak terus beli yang 30 gram tu lah, full payment, emas dapat kat tangan. Kemudian bila dah beli, kita nak pajak ke, nak jual balik ke, semua tak ada masalah. Sebab tu contoh kalau macam Cik Afiq kan, contoh kalau Cik Afiq ada ASB ataupun tabung haji, Cik Afiq boleh je gunakan untuk beli emas. Sebab sekarang memandangkan harga emas sekarang tengah murah kan, so boleh beli, tak ada masalah. Kita convert daripada simpanan ASP tu, kita jadikan kepada emas pun tak ada masalah juga. Ataupun Cik Afiq nak grab yang Gap 10,000 tadi kan, beli 10,000 kemudian kata nak jual separuh, boleh, tak ada masalah. Janji cukupkan syarat buat pembelian dahulu. Macam tu, jelas tak Cik Afiq? Maksudnya syarat pembelian, syarat nak menjadikan dealer tu, dia kena pembelian berapa banyak yang amount tadi tu kan? Ya, betul. Okay, baik. After dah join as a dealer tu, nanti akan ada guideline lain lah kan maksudnya? Ya Allah Cik Afiq, jangan risau. Bab kata guideline, jangan risau Cik Afiq. Everything provided Cik Afiq. Cik Afiq ibarat sekarang ni dah pegang kunci kereta Ferrari dah. Tinggal nak buka pintu, masuk tekan minyak je sebenarnya. Macam tu. Ibaratnya lah. Jelas tak? Okay, baik. Jelas insyaAllah. Okay, alright. Jadi saya rasa itu saja. Jadi untuk Cik Syazwana dan juga Cik Kalisha, so Cik Syazwana nak grab untuk yang MBTT tu, boleh datang KL ke bulan ni? InsyaAllah saya usahakan apa-apa saya berhubung dengan Tuan Syukri. Okay, boleh, tak ada masalah. So nanti Cik Syazwana dengan Cik Kalisha nanti akan dibimbing oleh saya lah. Nanti kita akan masukkan dalam satu grup khas untuk beli tiket PLT dulu. Boleh Cik Kalisha? InsyaAllah nanti saya confirmkan semula. Okey, baik, tak ada masalah. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Tahniah dan syabas untuk tuan-puan yang dah join pada malam ni. Moga-moga pada malam ni tuan-puan nampak serba sikit sebab tuan-puan dah ada PG code. PG code ni adalah kunci untuk tuan-puan jadi kaya insya-Allah. Kaya itu mulia, kaya itu membahagiakan ahli keluarga dan juga kaya itu membahagiakan pasangan kita insya-Allah. Okey, tuan-puan boleh buka kamera sebab kita nak ambil gambar untuk kita buat poster untuk anda. Alright? Okey, jom. Puan Rifah boleh ambil gambar ke? Boleh? Cik Kalisha boleh buat kamera? Okey. Tak apalah. Sekejap Okey. Live. Sekejap. Okey, sekejap Alright. Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Tahniah sebab hadir sesi pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa, insyaAllah jadi dealer, jumpa lagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih.